Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Hanima Sarah binti Mak Zaki, wakil daripada grup 9. So, untuk video reflection untuk assignment 2 iaitu proses pembuatan foley sound. So, apa yang kami buat ialah pertama sekali kami pilih muzik video serumpun dan kami nak bawa dia dengan tema komedi. Tapi kami tak pasti adakah hasil pembuatan kami ni jadi komedi atau tak. Cumanya kami lagi fokus kepada bunyi foley sound yang realistik dengan video yang kami pilih, which is MV serumpun tu. Practice vocal. But untuk pembuatan ni, first kali dia sangat banyak layer dia, audio track dia. Okay, so this is so far kita punya progress. Ni ada banyak-banyak file bunyi, segala bunyi. And then audio track kita setakat ni 7. Kita guna Adobe Premiere Pro sahaja. Dan juga ada certain yang website, kita guna satu website tu untuk tukar voice. Kita pakai app Voice Changer ni. So adalah behind the scene. Kami tak record semua behind the scene, tapi ada certain behind the scene yang kami buat. Contohnya macam naik tangga. Hey, mak dah sampai. Foley sound yang kami hasilkan ni, kebanyakannya dia tak adalah bunyi yang memang original. Macam contoh bunyi tapak kaki, kami record bunyi tapak kaki yang sebenar, guna bunyi tangan tepuk-tepuk macam tu. Hasilan bunyi sikat, kalau tengok dekat satu video ni, kami record. Sebab kadang-kadang bila kita buat bunyi tu dia tak hasilkan sekuat mana yang mampu. Jadi kami kena guna fake item untuk bagi dengan lebih jelas. Contohnya macam bunyi sikat. Dan kalau kita sikat rambut yang the real rambut punya, kadang macam tak berapa nak bunyi tau. So kami instead of rambut, kami guna macam patung, kami guna kain yang keras. So that bunyi sikat tu dia lagi dengar lebih jelas. Untuk bunyi kain, memang kain yang betul lah. Tapi kalau tengok dekat video, dia guna kain yang macam soft macam tu. So kadang-kadang kain yang soft ni dia tak menghasilkan sangat bunyi. So walaupun memang kami kena buat foley sound tu, so instead of guna kain yang lembut, kami guna kain yang keras, yang bila hampar tu memang bunyi tapak kaki yang kita orang buat. Lepas tu bunyi tangga, and then bunyi riuh. Bunyi riuh tu sebabkan macam sedikit susah, so kami record dia dekat kafe. Kalau tengok ada satu part tu kami guna, kami ada part yang dicedok-cedok tu, kami buat gunakan besi lah bagi dia dengar lagi dengan jelas bunyi ketuk-ketuk tu. MV serumpun tu dia pintu kayu. So kami tak dapat nak hasilkan dekat bilik kami sebab dia macam pintu kami dia tak bunyi yang kuat macam bunyi kayu tu. So first part saya ambil yang part yang buka pintu tu, dia bunyi macam nyaring sikit. Yang tu memang purely daripada bilik Nasis. And then untuk part yang pintu kayu tu macam bila buka guna meja, so that dia macam dia hasilkan yang tu lagi kuat lah. Kalau perasan ada satu part tu di mana yang mak dalam video tu ada melatah, and then kita orang ada masukkan part kawan kita orang melatas ni tu. Dia potong-potong tu, saya record dalam 2 macam tu, and then saya guna balik, reuse dalam balik. Siapa nak? Ada part yang memang saya gunakan pisau, tapi pisau tu ada yang dia tak berapa dengar dengan jelas. So instead of that, kami guna pembaris supaya dia dengar lebih jelas. Sebenarnya kami tak ada betul-betul foley sheet yang kami rancang, sebab dia macam idea untuk buat the sound tu on the spot. So kami buat dulu the sound,
And then baru kami proceed untuk buat folder sheet. So itu sajalah daripada group kami, group 9. Sekian, terima kasih.